Assalamualaikum. Saya pernah buat video dulu tentang pokok ni tentang pokok sawit ni yang tumbuh sendiri daripada baka ni. Ni baka dia. Baka ni adalah baka beli daripada nursery lah. Kenapa? Yang dekat sini semua ada Tu yang tepi ni, situ, semua bawa sampai ke depan. Pokok-pokok besar sekali. Jadi ini baka beli. Baka beli ni dulu baka kalau tak salah saya lah baka baka unggul lah, baka yang gambi lah. Sebab dekat sini biasanya sama ada yang gambi ataupun cemara. Jadi saya tak pasti ya dulu. Apa? Jadi bila pokok ni tumbang, dah tumbang lah pun. Ni. Jadi ada sepokok sini tumbuh sendirilah daripada baka dia lah. Jadi apa yang saya nak simpulkan di sini adalah baka apa dia ni? Adakah dia baka ikut induk? Sebab ini dikirakan sebagai baka yang tumbuh daripada bawah pokok lah. Kalau biasa bawah pokok kan dia tumbuh. Jadi baka ni samalah sebab dia ada yang tumbuh-tumbuh sendiri dekat sini. Macam tu sebab tumbuh sendiri kan. Tepi sawah tu ada lagi 2 pokok. Jadi dia ni tumbuh sendirilah daripada baka ini dulu. Okey, bila saya potong buah ni baru diambil, nampak ada kesan dia tu. Putih-putih tu baru ambil dah. Nampak dekat sini bila usianya dah mencapai lebih kurang dalam 8 tahun kita akan nampak buahnya dah tak banyak. Dulu banyak Kalau masa awal-awal ni dia agak banyak. Sekarang ni dah tak banyak, dah semput dah. Tapi buahnya besar-besar lah. So, baka apa dia? Saya dah buat belah dekat sini. Buah yang baru ambil ni. Dia baka dura bukan tenera. Kita akan nampak dia punya yang bahagian dalam ni, kerang dia besar dan bahagian perahan minyaknya adalah nipis. Ni kulit ni. Nipis. Jadi bakanya adalah baka dura. Baka dura adalah baka first sawit asli. Dia bukan baka tenera. Tenera ni adalah baka kacukan daripada Vacifera dengan dura untuk menghasilkan tenera. Tenera yang dihasilkan dekat Malaysia ni pula ada pelbagai jenis. Ada namanya yang gambi 161, ada kalik 600, itu kalik 500, baka Samdabi, kita ada sawit Kinabalu. Ini semua buah besar-besar. Okey, sekarang kita tunjuk yang gambi. Ni baka yang gambi. Buahnya keliling-keliling pelepah. Keliling-keliling pelepah. So, yang gambi, yang ini adalah dura. Jadi, kalau yang buah yang dah jatuh macam yang gambi ni, okey, yang jatuh ni, dia akan jadi anak kan. Okey, untuk kebarangkalian untuk ikut induk tu, dia kecil. Contoh macam ni, dalam 10 pokok kebarangkalian dia hanya jadi 6 pokok macam tu. Okey. Tenera. Mana dura tadi? Ya, saya campak mana? Ni yang gambi. Ini dura. Tapi hampir sama juga. Tapi ini buahnya masih kecil. Tengoklah pokoknya macam mana. Kecil. So, nanti bila dia dah besar, dia akan tebal.
Contoh yang macam ni. Tapi kalau yang gambi ni, maksudnya pokok tenera, dia buahnya di selang-selang pelepah. Buahnya akan selang-selang pelepah macam ni. Macam ni lah kira buah cantik lah. So kita akan belah. Nampak? Ni yang gambi. Tenera. Tenera nampak? Dia punya biji kecil. Tempurung dia kecil. Kawasan minyak ni banyak. So kalau kalik lagi kecil. Tapi dia punya buah tak besar lah. Jadi perbezaan dia, kalau tenera buahnya keliling. Satu kita dah ambil, yang ini dah standby nak masak. Dia macam tu. Kalau baka yang baru lagi, yang gambi 3-way, lagi banyak, dia 3 tingkat. Sini kita ambil, satu dia standby nak masak, satu ni dia dah keluar lah. Dia macam tu. Tapi berbanding dura, kalau dura nampak, dia miss. Dia buahnya tak keliling. Ada sekarang ni yang standby dekat sini ada lebih kurang dalam ada 2 tandan sahaja. 2 tandan je. Jadi kalau kita ambil yang itu, lepas tu nanti dia ada satu lagi baru keluar. Kita nak tunggu masak pula. So dia akan miss dalam sebulan atau 2 bulan. Tapi yang ini kalau kita ambil nanti, dia masak 2 tandan ni, miss lah. Kita nak tunggu pula yang dia terbit buah. Lepas tu dia akan sampai masak. Jadi kalau yang tenera, saya tunjukkan tenera lagi. Tenera ni baka yang gambi lah. Ni pokok-pokok kecil. Walaupun dia pokok kecil, buahnya keliling nampak. Dia celah pelepah. Ni tenera. Jadi boleh taklah kita tanam baka dura? Boleh. Cuma kadar buahnya dalam per tahun setengah, separuh dari baka tenera. Itu je. Dura baka buah besar, big. Tapi bila kita tanam, kalau kita ada 1 ekar lah, contoh 1 ekar, kalau tenera macam ni, tenera ni maksudnya baka yang dikacuk lah. Okay, yang dekat nursery tu. Kalau kau pakai baka tenera, katakanlah contoh kau dapat 40 tandan. Totally 40 tandan dalam setahun. Dalam satu pokok. Kalau baka dura, baka yang original tu, lebih kurang 20 tandan. Jadi dia boleh pergi separuh. Separuh jumlahnya daripada baka tenera. Tenera ni baka yang dikacuk lah. Tak kisahlah yang gambi ke apa ke. Kalau tenera dia punya ni kecil. Dia punya tempurung ni kecil. Kalau dura, tempurung ni besar. Minyaknya kurang. Tapi kita tak kisah. Kita sebagai petani, tak ada masalah yang itu. Sebab kita bukan nak minyak, kita nak berat. Tapi persoalan dia adalah buah. Dia ada miss nanti. Kalau tenera ni, dia akan keliling. Nampak ini dah masak, nampak. Okay, dah masak. Dia banyak lagi poket dia yang standby. Yang ini dah standby. Buah atas ni dah ada. Ini dah ada nanti, yang ini dah standby. Nampak? Jadi dia sentiasa keliling. Yang baka yang terbaik lagi, yang gambi 3-way. Yang gambi 3-way. Yang itu ada 3 tingkat. Mesti 3 tingkat. Kalau kita baja dengan cantik apa semua, ada 3 tingkat lah. Cuma kalau yang gambi asli, yang gambi lama ni, buah keliling lah. Dan seragam. Semua seragam, nampak? Buahnya semua seragam. Sama je macam ni. Ni semua tenera, baka yang gambi. Sebelah parit tu pun sama. Kalau baka dura, yang sini lebat. Yang sebelah tak. Yang sebelah lagi 3 tandan saja. Yang satu lagi tak ada berbuah. Sebab dah ambil dah yang bulan lepas. Kalau baka dura.
Tu je problem dia. Jadi untuk dapatkan yang lebih besar, lebih banyak, untuk setiap bulan tidak seragam. Alright, nampaknya. Ini makan di tikus ya. Makan di tikus, so atas nak keluar buah lagi. Nampak? Dia sentiasa dicelah pelepah. Kalau kata usianya 8 tahun nanti lagi banyak. Ini baru masih muda lebih kurang dalam 4 tahun hampir 5 tahun. Alright, itu je. Dura Hunter-Nera. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Selamat pagi. Bye bye. Ni baka dura. Ni baka dura. Untuk dura ni kita seling-selingan boleh lah. Tu yang saya baru tanam kat situ pun dura. Okay, alright. Assalamualaikum. Bye bye.